Jika anda buat iklan leads tapi anda rasa susah nak closing, ada 7 checklist ni yang anda boleh check dan kena pasti masalah dia sebenarnya dekat mana. So dalam video ni saya akan share 3 sahaja dahululah, sebab kalau tak video ni nanti jadi panjang sangat. So yang pertama, anda boleh check kepada kreatif iklan anda. Maksud dia video, copywriting, poster yang anda buat. Adakah iklan yang anda buat tu target betul-betul orang yang anda nak? Adakah iklan tu betul-betul tackle masalah yang anda nak? Adakah masalah copywriting ataupun kreatif yang anda buat dalam iklan tu menarik orang yang betul-betul nak kepada servis anda? Kalau anda salah buat iklan, menyebabkan closing dekat belakang susah. So yang tu kena tengok dulu. Yang kedua, anda kena tengok respon rate. Adakah respon rate anda terlampau lambat? Contoh, iklan tu dah berjalan, leads tu dah masuk daripada semalam, hari ni baru nak reply. Orang yang nak kepada servis kita tu, daripada dia berminat masa mula-mula dia WhatsApp kita tu, menyebabkan dia dah tak minat dah bila kita lambat reply. So boleh tengok dekat situ, respon rate. Checklist yang ketiga, anda boleh tengok sales cycle. Maksud dia, berapa masa yang diperlukan untuk prospek anda buat decision daripada leads tu masuk sampai closing. Kalau nilai servis anda tu besar, most likely sales cycle biasanya akan lebih lama, sebab mereka perlukan lebih banyak masa, mereka perlukan lebih banyak bukti, dan mereka mungkin perlukan lebih banyak info untuk buat decision. So kita kena faham juga setiap niche tu ada sales cycle yang tersendiri. Kadang kita tak nak push pun. Contoh industri umrah ataupun travel. Kalau leads tu masuk hari ni, takkanlah esoknya dia terus buat decision nak booking ke tak. Boleh jadi, tapi dia perlukan info lain. Contohnya penerbangan bila, berapa tempoh, sampai waktu macam mana. So info-info tu kita kena bagi juga untuk buat closing. So point dia tadi adalah kita kena check sales cycle tu. So kadang kita tak boleh nak push sangat untuk dia buat decision dengan cepat kalau dia perlukan lebih masa, dan ini penting untuk anda aware mengenai sales cycle untuk bisnes anda. 3 checklist itu anda boleh check jika anda ada masalah iklan lead susah nak closing. Kalau anda nak tahu lagi 4 checklist kalau iklan leads anda susah nak closing, anda boleh komen.